Salam sejahtera semua. Hari ini kami akan mempersembahkan video dokumentari kami untuk kursus linguistik dalam pengajaran bahasa Melayu. Harap video ini membawa manfaat kepada para penonton ya. Dan jom kita saksikan video ini. Weh, kau tahu tak? Semalam ada satu ayat ni tau, cikgu ada bagi tahu, tapi tak ingatlah ayat dia apa. Dalam bahasa Inggeris dia difficulty. Susah lah ayat bahasa Melayu ni. Macam mana apa maksud dia? Aduh, lupa doh. Kenapa tak ingat ni? Aduh. Oh, saya pun tidak ingat toh. Apa ya? Macam saya dah fikir satu perkataan ni macam susah. Susah Susahkah perkataan tu? Bukanlah. I rasa perkataan tu kesukaran. Betul kan kesukaran? Tak. Rasanya betul kot kesukaran. Aduh, susahlah. Macam mana ni? Semalam cikgu dah ajar betul dah. Semalam pun aku ingat juga. Tapi hari ni boleh lupa pula. Macam mana exam nanti? Aduh. Kan? Betul juga tu. Betul? Harap-harap dapatlah selesaikan kerja ya sebelum esok. Kenapa dengan pelajar saya? Ada masalah ke nak memahami perkataan yang saya suruh mereka baca tadi? Tak apa. Tapi macam ada sesuatu lah yang mereka tidak faham. Rasanya maksud untuk perkataan tersebut kot. Saya perlu memainkan peranan saya dan saya perlu mencari strategi yang efektif untuk membuatkan mereka memahami maksud perkataan tersebut. Insan yang terbelenggu dalam kepompong pemikiran jumud. Jumud? Apa maksud dia Seringkali terkesima dengan kepalsuan realiti yang membelenggu minda, lantas terjerat dalam paradoks kehidupan. Paradoks. Macam mana nak sebut perkataan ni Nak baca buku apa hari ni? Yang ni nampaknya macam menarik. Yang ni Nur Hidayah kan? Lah, pelajar saya ni. Yang tadi pun mengalami kesukaran untuk memahami maksud perkataan dalam kelas dengan kawan-kawan dia. Sekarang pun nampaknya dia sedang mengalami kesukaran untuk memahami maksud perkataan yang dia baca dalam buku tersebut. Saya kena buat sesuatu lah ni. Orang yang dapat membersihkan sifat-sifat mazmum. Sifat-sifat mazmumah dengan sifat-sifat mahmudah. Aduh, apa ya maksudnya? Mazmumah, mahmudah. Apa yang maksud itu? Dengan sabar dan penuh kasih, setiap kata yang terucap seperti hujan yang menumbuhkan bunga. Yang ni macam kenal je. Abi kan? Nampaknya Abi tengah susah nak fahamkan perkataan maksud yang terdapat dalam buku tu ya. Saya kena buat sesuatu ni. Satu aktiviti disiplin di mana ahli-ahli sosiologi dan falsafah memainkan peranan masing-masing. Oleh itu banyak bidang yang mencakupi ilmu macam mana sebutkan perkataan ni? Sociolinggu.
Kenapa susah sangat nak sebutkan perkataan ni? Okey, cuba lagi sekali. Sociolinguistik. Sociolingu. Yang ni Leshwari kan? Macam penat je dia. Alah, kesian anak murid saya ni. Walaupun saya faham dia tengah penat nak memahami maksud bagi teks yang sedang dibaca, namun saya cukup bangga dengan pelajar-pelajar saya ni yang masih ada amalan membaca. Selamat kembali semua. Jadi, kita sudah tonton segmen pertama. Mari saya jelaskan apa yang kita dapat daripada segmen pertama. Kita dapat lihat 3 pelajar mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan bahasa Melayu dan mempunyai keraguan dalam menggunakan sesetengah kosakata dan perkataan. Dan kita juga dapat lihat apabila mereka membaca, mereka juga mengalami kesukaran untuk memahami segelintir kosakata yang terdapat dalam buku itu. Dan tidak lupakan, guru bahasa Melayu mereka juga memerhati segala cabaran dan kesukaran yang dialami oleh 3 pelajar tersebut. Jadi, kita akan nantikan apa tindakan atau inisiatif yang akan diambil oleh guru bahasa Melayu kita untuk membantu pelajar-pelajar ini menguasai dan memperluaskan lagi kosakata mereka, tata bahasa dan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Nantikan segmen kedua. Salam kembali semua. Sekarang kita akan beralih kepada segmen kedua pula. Dalam segmen ni kita akan menekankan peranan guru dalam membantu pelajar untuk menguasai bahasa Melayu dari segi kosakata dan juga nahu, linguistik dan tata bahasa. Jadi dalam segmen ini kita akan menemu bual seorang guru dan kita akan mendapatkan pandangan guru tersebut tentang peranan-peranan guru-guru lain yang harus dilakukan di sekolah-sekolah sekarang untuk membantu pelajar menguasai bahasa Melayu. So, jadi kita akan saksikan temu bual yang akan dibuat oleh guru kita. Baik, terima kasih kepada saudara Sashwi. Jadi, sekarang Ray berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa, iaitu Sekolah Ray dulu. Dan yang paling penting, sekarang Ray bersama dengan seorang pendidik cikgu saya dulu, iaitu Cikgu Lorani Manzil. Apa khabar cikgu? Saya. Okey, baik. Pada pendapat Bonda ya, okey, saya panggil beliau Bonda. Apakah antara cabaran linguistik dalam pendidikan bahasa Melayu, contohnya dari segi kosakata, tata bahasa dan penggunaan bahasa? Boleh berikan secara spesifik yang mungkin pelajar sering lakukan? Okey, terima kasih. Sesungguhnya linguistik itu merupakan satu bidang yang luas. Tetapi apabila soalan itu bertanyakan tentang kosakata, maksudnya kita fokuskan kepada kosakata sahaja, dan linguistik ini juga satu bidang yang mengkaji tentang tata bahasa. Jadi cabaran yang paling utama ataupun paling besar ialah murid-murid sekarang dari segi kemahiran membaca ataupun mereka kurangnya amalan membaca yang diterapkan dalam diri mereka sendiri. Apabila amalan membaca tidak diterapkan dalam jiwa mereka, akan mendatangkan masalah jika sekiranya ingin mengetahui kosakata, ingin membetulkan kesalahan tata bahasa. Sebab dalam tata bahasa itu sendiri, kita perlu melihat kesalahan dari aspek ejaan, imbuhan, istilah, kata. Semua itu memberi cabaran jika murid tidak membaca. Dan amalan membaca ini makin berkurang dalam kalangan murid sekarang disebabkan oleh persaingan teknologi moden sekarang. Dan murid-murid tidak lagi membaca sebab mereka sudah ada dalam pintas. Dan mereka apabila mereka tidak mengetahui
jari sahaja. Ya, khususnya aplikasi ChatGPT. Ya, contohnya kalau mereka ingin mengetahui satu-satu makna, cuma tanya aja, apa maksud perkataan ini? Boleh tolong saya? Terus mereka akan dapat jawapan. Jadi inilah merupakan cabaran supaya yang pertama. Baik, begitu tepat sekali ya apabila bonda telah menyentuh cabaran-cabaran yang sememangnya dianggap sebagai satu cabaran yang dikira popular juga pada masa kini, iaitu perkembangan teknologi membuatkan pelajar pada masa kini mereka cenderung kepada social media ataupun teknologi seperti ChatGPT untuk mendapatkan maksud bagi perkataan-perkataan yang tertentu. Soalan yang kedua dan terakhir juga, sebagai seorang pendidik yang berada dalam industri pendidikan selama 29 tahun, menurut bonda, mungkin bonda boleh memberikan maklum balas ataupun respon bonda, apakah peranan sebagai seorang guru supaya pelajar ni boleh mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam linguistik ini dalam sekolah? Mungkin bonda mesti ada banyak pengalaman menanda kertas dan sebagainya. Jadi apakah strategi ataupun peranan sebagai seorang guru untuk membantu pelajar yang memerlukan? Okey, terima kasih. Sebagai seorang guru, dan saya juga merupakan salah seorang guru yang mengajar subjek bahasa Melayu, yang kaedah yang saya gunakan untuk memimpin murid-murid, terutamanya yang lemah dalam aspek kata bahasa, saya akan menggunakan pendekatan memberi teks, sebab murid dia tak suka banyak membaca. Kita beri teks yang terhad, tetapi di dalam teks tersebut kita minta mereka mencari kesalahan bahasa, dan kita minta mereka membetulkan apa yang kesalahan yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, contohnya katakan satu hari itu saya akan meminta murid membezakan antara kata majmuk dengan rangkai kata. Ya, sebab murid-murid mereka sukar untuk membezakan antara kata majmuk dengan rangkai kata. Jadi samping itu saya juga akan melaksanakan ataupun melakukan ujian diagnostik untuk menambahkan kosakata murid-murid. Di samping itu juga tingkatkan nilam dalam kalangan murid. Ya, apabila kita melaksanakan nilam, kita memberi penghargaan kepada murid tersebut. Siapa yang paling banyak membaca akan dapat ganjaran, iaitu bagi hadiah. Jadi mereka berlumba-lumba lah. Jadi itulah 2-3 cara pendekatan yang saya lakukan sebagai seorang guru. Betul. Terima kasih bonda kerana menjawab soalan Ray yang kedua ni begitu tepat sekali. Okey, apabila kita simpulkan sebanyak 3 pendekatan ataupun strategi yang digunakan oleh beliau. Yang pertama adalah menerusi pemberian teks kepada pelajar. Yang kedua adalah menerusi nilam, program nilam, dan seterusnya yang ketiga ujian diagnostik. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada bonda saya. Terima kasih. Sejahtera semua, hari ini kita kembali kepada segmen ketiga. Segmen ketiga menceritakan tentang kesantunan berbahasa. Jadi, apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Baiklah, mari kita saksikan 2 rakan kita akan menjelaskan lebih dalam tentang kesantunan berbahasa. Jom kita saksikan.
Perkantonan berbahasa sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal memainkan peranan penting dalam memudahkan komunikasi yang berkesan di sekolah. Penggunaan bahasa yang sopan membantu dalam menyampaikan mesej dengan jelas dan tepat. Yang penting dalam proses pembelajaran, terutamanya apabila guru menerangkan tentang konsep ataupun konsep yang kompleks tentang sesuatu tajuk. Sebagai contoh, seorang guru yang menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur ketika menerangkan tentang jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu, dan ia akan memudahkan murid-murid untuk memahami setiap langkah dengan lebih baik. Selain itu, kesatuan berbahasa juga memudahkan interaksi yang produktif antara guru dan juga murid serta antara murid sesama murid. Perbincangan dan kerja berkumpulan menjadi lebih berkesan apabila semua peserta menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pendapat orang lain. Misalnya, dalam sesi perdebatan, murid-murid yang menggunakan bahasa yang sopan dan berhemah akan dapat menyampaikan hujah mereka dengan lebih berkesan tanpa rasa ketakutan ataupun tanpa menyakiti perasaan pihak lain. Contohnya, seorang guru yang menggunakan bahasa yang lemah lembut dan menggalakkan, ia akan menggalakkan dan membuatkan murid untuk berasa selesa untuk bertanya soalan walaupun mereka tidak pasti akan jawapannya. Yang kedua pula, apabila murid berasa dihargai melalui penggunaan bahasa yang sopan, motivasi mereka untuk belajar akan meningkat. Seterusnya, mereka akan juga rasa lebih bersemangat untuk menyerap bahan pelajaran dan mengembangkan kemahiran berbahasa. Yang ini contohnya apabila seorang guru memberi pujuan yang ikhlas dan spesifik kepada murid atas usaha mereka, dan murid akan rasa lebih yakin dan mereka rasa termotivasi untuk terus berusaha. Selain itu, penggunaan bahasa yang positif dan menggalakkan juga untuk membantu dalam meningkatkan keyakinan murid dan mengurangkan rasa takut mereka untuk membuat kesilapan. Seterusnya, mempersiapkan murid untuk dunia pekerjaan. Yang pertama ialah komunikasi profesional. Kemahiran bahasa yang formal, yang sopan sangat penting dalam dunia pekerjaan. Murid yang biasa menggunakan bahasa formal yang sopan akan lebih bersedia menghadapi tuntutan komunikasi profesional pada masa hadapan. Yang kedua ialah imej diri. Kesatuan berbahasa juga menyumbang kepada pembentukan imej diri yang positif. Murid yang mampu berkomunikasi, sopan dan berkesan akan lebih yakin dan menghargai orang lain. Mengembangkan kemahiran sosial. Yang pertama ialah etika berkomunikasi. Pembelajaran bahasa di sekolah bukan sahaja tentang penguasaan tata bahasa dan kosakata, tetapi juga tentang pengembangan kemahiran sosial. Kesatuan berbahasa mengajar murid tentang etika berkomunikasi yang baik, yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kedua ialah empati dan toleransi. Melalui kesatuan berbahasa, murid belajar untuk lebih berempati dan bertolak ansur terhadap perbezaan pendapat dan latar belakang. Mereka belajar untuk menghargai orang lain yang meminda hubungan yang positif. Baiklah, selamat kembali kepada segmen keempat dan juga segmen terakhir kita. Dalam segmen ni, kita akan menceritakan tentang isu-isu semasa yang berlaku di negara kita berkaitan bahasa Melayu. Jadi, dalam segmen ni, kami telah berjumpa dengan beberapa masyarakat tempatan dan menemu bual mereka dan mendapatkan pandangan mereka tentang isu-isu semasa serta pandangan mereka tentang bahasa Melayu. Jadi, kita juga akan menyimpulkan keseluruhan pandangan dan komen-komen mereka dan memberitahu apakah isu-isu semasa yang sedang berlaku di negara kita berkaitan bahasa dan juga cara untuk memperkasakan bahasa Melayu kita. Jadi sekarang kami berada di Tunku Negara. Dan sekarang ini kami akan bertanya soalan tentang isu semasa bahasa Melayu kepada seorang rakyat Malaysia. Jadi soalan saya kepada Encik Ali adalah, pada pendapat Encik,
apakah kesan utama pengaruh bahasa Inggeris terhadap bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda ini? Saya rasa di kalangan muda generasi sekarang ni mereka bertutur lebih daripada 2 bahasa, iaitu salah satu ciri yang bagus, dan juga mereka boleh berinteraksi dengan dunia luar, other countries people, masyarakat negara lain. So Inggeris sangat penting, dan juga pada masa yang sama bahasa Melayu pun penting juga, bahasa negara kita, dan dari segi perlembagaan dan juga di sistem educational di Malaysia, memang bahasa Malaysia adalah sangat penting untuk lulus dalam apa jua peperiksaan. So yeah, we are going in a good way. Okey. Terima kasih. Okay. Okey, hai semua. Okey, sekarang kita berada di Tugu Negara. Jadi saya bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang berkejaya baik, dan saya bersama dengan siapa? Cik Ni. Dan Ray nak tanya soalan, apakah pendapat Cik Ni tentang bahasa Melayu secara umum? Apakah pendapat tentang perkembangan bahasa Melayu di negara kita, sejauh mana bahasa Melayu itu dikekalkan di negara kita? Bahasa Melayu memang kita kekal lah di Malaysia kita ni, sebab rata-rata di Malaysia kita ni, rakyat Malaysia kita ni orang Melayu lah, majoriti orang Melayu yang ramai lah. Jadi bahasa Melayu tu mesti dikekalkan lah. Okey, itu je dari Cik. Okey, terima kasih Cik Ni kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kami. Lagi semacam soalan ni. Okey, dalam pandangan anda, apakah faktor utama yang menyumbang kepada pandangan negatif terhadap bahasa Melayu? Bagi saya rasa faktor yang menyumbang kepada negatif terhadap bahasa Melayu ni sebab kita sekarang rakyat Malaysia banyak menggunakan bahasa Inggeris, terlalu banyak dalam bahasa hari-hari. Mungkin itu adalah penyumbang negatif terhadap bahasa Melayu sendiri. Kita menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi nombor 1 dan tak menggunakan bahasa Melayu sahaja. Okay, bagi saya pula bahasa Melayu ni orang rasa macam kalau kita guna bahasa Melayu, dia just kita macam not standard lah kan. Kalau orang guna bahasa Inggeris ni macam lebih standard lah macam tu. Itulah bagi saya. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, hai semua. Jadi kini kita berada di pusat tempat membeli belah di shopping complex, dan saya bersama dengan seorang lagi rakyat Malaysia yang tersayang, dan saya akan tanya satu lagi soalan yang melibatkan isu-isu semasa. Jadi saudari, pada pendapat anda, apakah cabaran ataupun kesukaran yang sering dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam mereka bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa Melayu kita? I think first of all is education. So the school that they go, and then nowadays I think most of them they go to like international school. Okay. So and also in the daily life they seldom use Malay, or they and also at the same time they might lesser go to Malay store to have the Malay food. So most probably they might just go to the Chinese or the other cuisine restaurant. So they can't really like communicate in daily life. Yes, in Malay. Yeah. Alright. So I hope your answer have answered our question. Thank you so much for spending time with us to answer this question. It's really with us. Okay, jadi sekarang kembali semula. Sekarang kita akan membincangkan tentang segmen yang keempat dan terakhir, iaitu segmen ini meminta kita semua untuk bincangkan tentang isu semasa tentang penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat, dan juga cara untuk bagaimana kita boleh memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Jadi apabila kita sebut sahaja cabaran ataupun isu semasa
dalam bahasa Melayu ada banyak. Dan yang pertama adalah penggunaan bahasa asing. Ya, betul. Sememangnya kita tidak dinafikan ya bahawa penggunaan bahasa asing sering digorengkan dalam komunikasi harian kita semasa kita bertutur dalam bahasa Melayu. Betul. Kita tidak diketepikan ataupun kita tidak terlari daripada menggunakan bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Saya pun sentiasa fikir, kenapa kita ni tidak boleh lari dari menggunakan bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Jadi ini merupakan isu semasa sebab masyarakat kita, masyarakat Malaysia, kita sudah mudah ataupun sudah selesa menggunakan bahasa Inggeris di universiti, tempat bekerja dan juga di keluarga. Sebab itulah bahasa asing ni sering digunakan atau dituturkan semasa kita berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Jadi inilah isu semasa yang pertama di bawah segmen yang keempat. Seterusnya, apakah isu semasa yang kedua dalam segmen 4 ni? Ya, isu semasa yang kedua adalah pandangan negatif terhadap bahasa Melayu kita. Pandangan negatif? Apakah yang dimaksudkan dengan pandangan negatif terhadap bahasa Melayu kita? Ya, ramai daripada masyarakat kita apabila mereka bekerja dalam satu syarikat ataupun pelajar, apabila mereka menuntut dalam sebuah universiti maupun dalam keluarga, mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu ini tidak lagi relevan dalam Malaysia. Sebab apa? Mereka terlalu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi mereka berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan tidak lagi relevan. Ya, sebab itulah tercetusnya pandangan ataupun mentaliti yang negatif terhadap bahasa kebangsaan kita. Jadi, dua isu semasa ini dilihat begitu serius ataupun dilihat sebagai satu isu semasa yang popular juga, yang kita perlu mengambil perhatian. Sebagai guru bahasa Melayu pada masa akan datang, kita perlulah ada cara bagaimana kita boleh memperkasakan bahasa ini. Kita dah saksikan dua isu semasa yang sedang berlaku di negara kita berkaitan bahasa Melayu. Sekarang, kita akan saksikan pula apa dua pendekatan dan dua cara untuk memperkasakan bahasa Melayu kita. Jadi, pertama adalah mempromosikan Bulan Bahasa Melayu secara besar-besaran. Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Dewan Pustaka perlu memainkan peranan penting untuk mempromosikan Bulan Bahasa Melayu iaitu berlaku setiap bulan Oktober. Bulan Oktober adalah Bulan Bahasa Melayu dan ramai tidak tahu perkara ini. Jadi peranan KPM dan juga Dewan Pustaka untuk mewawarkan berita Bulan Bahasa Melayu ini kepada orang ramai supaya mereka sedar dan tahu tentang perkara ini. Yang kedua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk memperkasakan bahasa Melayu kita. Mereka kena ajar kanak-kanak dari usia muda kepentingan bahasa Melayu dan juga berbicara dengan mereka dalam bahasa Melayu di rumah juga. Jadi mereka akan faham tentang kepentingan bahasa Melayu dan kekal mewarisi tradisi bahasa Melayu untuk masa akan datang dan generasi akan datang. So itu adalah dua cara ataupun pendekatan yang kita boleh ambil untuk memperkasakan bahasa Melayu kita. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Macam best je saya tengok mereka. Sekarang mereka dah faham kot maksud untuk perkataan-perkataan yang jarang digunakan. Bangganya saya sebagai seorang guru apabila saya sudah mendapatkan pelbagai pendekatan dan strategi untuk membawa kefahaman kepada murid-murid saya bagi memahami maksud bagi perkataan yang tertentu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Murid-murid saya akhirnya mereka sudah pun ada kefahaman bagi maksud perkataan yang tertentu. Setelah sekian lama mencari dan menguji pelbagai pendekatan pengajaran, akhirnya saya menemui cara yang tepat untuk membantu anak muridku memahami maksud di sebalik apa yang mereka lihat dan baca, terutamanya
dalam bidang linguistik. Mereka kini dapat melihat dengan lebih jelas hubungan antara kata dan makna, bukan hanya sebagai teori tetapi sebagai pengalaman yang hidup. Setiap strategi yang saya terapkan adalah satu langkah lebih dekat untuk membuka minda mereka, dan saya tahu mereka akan belajar lebih banyak apabila saya berusaha mencari jalan terbaik untuk mereka. Saya menyedari bahawa usaha dan pengorbanan yang saya curahkan dalam mencari waktu, ruang dan pendekatan yang berkesan adalah penting, kerana mereka akan menghargai setiap detik dan ilmu yang mereka terima. Bukan sekadar mengajar tetapi memberi mereka keyakinan untuk berkembang dalam dunia bahasa ini. Itu adalah tujuan utamaku. Akhirnya, seperti anda telah tontonkan tadi, hasil dokumentari kami harap dengan penghasilan dokumentari ini dapat membuka mata semua guru bahasa Melayu dalam menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami semua untuk tonton dokumentari ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye.